Bang, normal ke Saga FLX CVT bila servis minyak and tukar filter dekat magnet tu tak ada habuk besi? Kereta ni dah usia 12 tahun. Hoi. Okay, nak kata normal tu memang normal lah benda tu. Dia bukanlah tak ada langsung, dia still ada. Sebab gearbox ni kan besi, dia besi dengan besi bila berlaga ataupun bergesel, dia still akan keluarkan habuk besi tu. Tapi sedikit lah. Walaupun tak ada sangat dekat magnet tu, berkemungkinan habuk besi tu dah bercampur dengan minyak gearbox yang sebelum ni. Minyak gearbox tu kotor, warna hitam ataupun dah bau hangit. Itulah campuran habuk besi dengan minyak gearbox tu. Mungkin abang jaga minyak gearbox dengan tepat, ikut mileage yang ditetapkan, guna minyak gearbox CVT yang berkualiti. Itu pun boleh punca salah satu sebab dekat gearbox kereta korang tu kurang habuk besi. So gearbox korang akan jadi lagi smooth dan juga dalam keadaan yang sihat lah. So andai kata abang check tu tak ada habuk besi, yang tu abang jangan risaulah. Itu maknanya abang jaga gearbox kereta abang tu dengan baik lah. Servis jaga, pemanduan pun jaga. Lagi abang jaga servis kereta abang tu, insyaAllah kereta dalam keadaan yang baik.